So insyaAllah kita akan pasang bunyi pintu. Hello, hai semua. Sekarang saya berada di flat Taman Harmoni Kajang Blok C. Sebelum ni saya pernah buat video di Blok B. Video tu dapat 8 million view di saya punya platform TikTok. So hari ni kita nak tengok rumah ground floor. Okay, ni adalah rumah Wusu. Rumah ni owner urgent nak jual sebab dia perlukan duit untuk kos rawatan suami dia. Ini adalah rumah yang dah tak pernah diduduki Sebelum ni dia pernah sewakan, tapi penyewa tu lari saja dan tak bayar pun sewa. Dulu owner cakap rumah ni dia jadi bengkel motor. Orang tengok kat sini. Bilik dia. Penuh dengan minyak-minyak hitam InsyaAllah kita akan renovate balik rumah ni. Sebab rumah ni dah ada anai-anai. Kalau korang nampak kat sini dah ada anai-anai makan pintu dah. Jadi kita akan tukar pintu baru. Tingkap pun kita akan buka tingkap yang window casement tu. And then nampak ni sampah banyak. Rumah ni api dah tak ada, air pun dah tak ada. Jadi memang kena apply baru semula untuk kita nak start renovation. Dia ada 3 bilik dan 2 bilik air. Pintu memang semua dah tak boleh pakai dah. Nampak ni, teruk gila dia anak-anak ni. Dia anak-anak ni dia bukan boleh cabut terus pasang pintu baru, tak boleh. Dia kena buat pace control dulu, kena sembur dulu, kena tanam bawah tanah dulu. Sebab ini rumah ground floor, jadi bahaya sikit. Jom. Ni bilik belakang. 3 bilik dan 2 bilik air. Ni dia punya bilik air. Kau tengok sendiri condition tandas dia. Dua-dua ada mangkuk tandas dan ada shower Ini bahagian dia punya dapur dia So dia ada satu pintu untuk ke belakang. Tapi pintu ni macam, perlu ke kita nak pintu ni? Tak payah, tak apa Maybe kita akan buat tabletop satu kat sini. Memudahkan untuk bayi-bayi nak masak ke apa. Sekarang tak ada tabletop. Ruang tamu dia. Nampak kan yang ini dijadikan rumah pusat penjagaan kucing-kucing liar. Ni nama-nama siam hitam, didi, tompok. Memang jadi tempat orang melepak, tempat budak-budak buat vandalism kat rumah ni. Square feet agak luas juga sebenarnya. Kalau nak dibandingkan rumah yang 200 lebih harga dia dekat area KL, korang dapat yang 2 bilik 1 tandas saja. Tapi yang ini ada 3 bilik 2 bilik air, harga tak sampai 200,000 pun. Okay? Dan kita akan renovate rumah ni. InsyaAllah kita akan bagi cantik lagi. Kita akan pasang plaster ceiling lah. Ni bilik master ke? Dia ada lampu. Tapi lampu ni pun dah tak boleh buka. Sebab korang tengoklah DB dia pun. Tinggal wayar sahaja. Sebab rumah ni memang dah lama. Lebih 10 tahun rasanya. Lebih 10 tahun dah ditinggalkan.